lepas tu lo. Happy family at home. Welcome back to my channel. Dah tak makan kan? Oh, baby ni first time masuk dalam vlog saya. So hari kedua kami dah nak bergerak kat mana nak? Yes, Ipoh. So semalam sebab tak sempat nak cakap. Semalam apa Mara tidur kat Penang. So hari ni baru nak gerak pagi. Pagi. Tambun. Ni ada Ala guys. Hai sikit lah. Hai. So let's go. Okay guys, kami dah tadi multi dekat RNR. RNR apa? Semanggul Perak. Semanggul Perak. Perak. Oh, kami kat Perak dah. Kita kat Perak dah. So, Ala beli ni peneram RM10. Cok peneram. Tak perlu dia minta. Apa tahu cok peneram tu apa? Cok Tahu lah. orang Kedah tu tahu. Ni. Macam orang apa panggil tinggal kera kan? Dia tengah keruk kita dia pun panggil biskut bulat. Kuih bulat, kuih Tapi bulat. dia crunchy tau tak? Serius sedap. Bunyi-bunyi ASMR. So, jumpa kat Ipoh. We just arrived at Ipoh Homestay. So this is my room with Zaini. And dalam bilik dia ada macam ni. Like comel gila. Dia ada macam miniature. Okay, so ni macam rumah. Like wow, this is Arisa's room. And the kitchen macam yang konsep lama-lama ni. Okay, dapur. Then bilik air ada 2. Ni okay. Bilik satu lagi yang tu. So bilik Arisa je boleh guna. This is ruang tamu. Ruang tamu dia macam orang lama-lama sebab dia ada macam tu. Cuk. Guys, kita naik dulu. Wow. Wow, pretty, like it's cute. Wow. Projector? Oh, projector. Kita boleh tengok movie pula ni guys. Oh, Alu tengok sini ya? Oh, cute. Kau set dia cute weh. Kami malam ni nak makan naan cheese. Nama apa tu naan cheese? Adik, naan cheese tu nama apa kedai tu? Naan cheese tu nama dia restoran Dinaina. Di Naina. So kami nak try dia Siapa punya Naina? try tu. Tahu. Kami pilih untuk dia. Sangatlah recommend that Buat restoran lokal. Dinaina. Bye.
Day 3. Day 2. So ini kami nak pergi Ipoh Lane. Combine Lane. So lagi tengok apa yang ada.